السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والهادي إلى صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق watawasau bis-sabr. Yang saya muliakan pengerusi majlis dan seluruh pegawai tadbir masjid, yang saya sayangi sekalian muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan ketentuan yang baik serta hidayah dan taufik daripada Allah, saya dan tuan-tuan dapat berada dalam masjid ini bersama-sama pada malam ini. Dan inilah pilihan Allah Ta'ala. Takdir yang baik daripada Allah yang didambakan oleh seluruh orang saleh. Orang saleh mengharapkan ketentuan demi ketentuan yang baik dari Allah dalam melaksanakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jika mana Allah tak tolong kita takkan boleh buat baik, kita takkan boleh meninggalkan kejahatan dan kemaksiatan. Walaupun kita tahu, walaupun kita mahu, Allah ajar kita. Sehari semalam Allah tarbiyah kita dengan laungan azan. Allahu Akbar. Kita jawab dengan perkataan yang sama, tak boleh ubah. Asyhadu an la ilaha illallah, kita akan jawab dengan perkataan yang sama, tak boleh ubah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jawab dengan perkataan yang sama, tak boleh ubah. Bila sampai kepada perkataan hayya 'alas salah, kita tak jawab dengan perkataan yang sama. Kita akan jawab dengan satu perkataan hauqalah. Aku tak ada daya dan upaya. Aku tak ada daya dan upaya ya Allah, melainkan dengan kekuatan dan pertolongan Kau. Kalau Engkau tak bagi aku semayang, kalau Engkau tak bagi aku buat baik, kalau Engkau tak bagi aku hidayah dan taufik untuk aku melaksanakan kebaikan dan meninggalkan kejahatan, nescaya aku tak boleh buat. Sampai hayya 'alas salah, kita pun jawab dengan jawapan hauqalah juga. Segala urusan hidup kita, urusan hidup kita ni
kita nak berjaya dunia akhirat, kita nak lalui fasa kehidupan dunia pun kita tak ada upaya. Usahalah sekuat mana. Jika mana kita ini tidak dalam pertolongan Allah Ta'ala, tidak di dalam hidayah dan taufik Allah, dan tidak di dalam keberkatan dan rahmat Allah, nescaya kita akan terus gagal. Sebab itu tuan-tuan, Allah peringat kat kita, fa idza qudiyatis salah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Bila kita sudah sembahyang, selesai sembahyang, kita diperintahkan untuk mengambil nikmat yang Allah sediakan. Fantashiru, bertebarlah di muka bumi ini, ambil lah. Tapi jangan lupa dia, wazkurullaha katsira. Bila kita dah boleh nikmat, bila kita dah boleh semua benda, jangan kita lupa dia. Perangai kita ni suka lupa. Kadang-kala kita rasa apa yang ada pada kita memang hak kita. Kita terlupa yang Allah kata dekat kita, haza min fadli rabbi. Kita ingat harta kita punya, ilmu kita punya, rumah kita punya, semua kita punya. Bila kita sedar yang tu bukan kita punya, iaitu saat kalla iza balagatit taraqi, bila orang letak badan kita dalam kandar, bila orang usung jenazah kita, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, masa tu baru kita tanya, harta aku mana, duit aku mana, pangkat aku mana, ilmu aku mana, mana aku punya yang aku kata aku punya, mana yang kita dok kata aku punya ni mana. Masa tu kita akan jerit, mana duit aku, mana rumah aku 2-3 biji, mana kekayaan aku, mana harta aku, mana. Masa itu baru kita sedar. Dan kesedaran itu disebut oleh Allah dalam Quran, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dalam dunia ni kita buatlah ikut suka kita, sampai satu masa kita kena ikut apa yang Allah telah tetapkan. Dalam dunia ni kita buatlah apa yang kita mau buat, kita layanlah nafsu kita, kita layanlah kemahuan kita. Apa Tuhan kata kita tak mau ikut, tak apa, biar pilah. Akan sampai satu masa kita terpaksa ikut. Mau tak mau kita kena ikut, suka tak suka kita kena ikut, sampai masa dia. Dalam dunia ni kita buatlah apa yang kita mau, walaupun nasihat yang diberikan kepada kita 1400 tahun yang dulu, tapi kita buat tak reti, kita ikut pendapat kita. Kita tak mau ikut pendapat Tuhan, kita tak mau ikut pendapat Rasul. Kita rasa kita lebih bagus, lebih bijak, lebih pandai daripada Allah dan Sayyiduna Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak apa, sampai satu masa kita akan ikut Allah. Tak mau kita akan ikut ya, sampai masa tu. Pagi esok imam baca surah Al-Insan, surah hari Jumaat. Surah tu dia baca ulang-ulang. Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Allah datangkan Quran, datang Rasul, bagi kat kita orang alim. Habaq benda betul.
Hampa pilihlah. Hampa nak pilih jalan hak yang mensyukuri nikmat Allah, hampa nak pilih jalan yang mengkufuri nikmat Allah. Tapi sampai sana tak boleh pilih dah. Tak boleh pilih dah. Dalam dunia ni kita lupa siapa kita, jangan risau. Di sana besok Allah lupa kita. Siapa abang? Saya ke? Saya orang bodoh tuan-tuan. Saya tak pandai nak habaq. Tapi Allah habaq dengan kita. Besok pagi imam peringatkan kita juga. فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ. Allah habaq kita. Pagi esok peringat lagi. فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ. Rasakan kata Allah azab ni. Pasal apa? Kita lupa akan adanya sampai masa kita akan berjumpa dengan Tuhan. Jumpa hari ni, kata Tuhan. Hari ni hampa semua akan jumpa aku, kata Allah. Tapi dalam dunia ni kita lupa hari tu. Allah habaq siap-siap dekat kita. Fadhuku bima nasitum liqa'a yaumikum hadha. Tapi kita buat-buat lupa. Nak kata kita tak tahu, tiap-tiap minggu diperingat kat kita. Tapi kita buat-buat tak tahu. Kita rasa kita hebat. Kita rasa kita pandai. Apa yang berlaku dekat kita, kata Allah, inna nasinakum. Hari ini kami akan lupakan kamu. Hari ini kami akan buat tak tahu dengan kamu. Hari ini kami tak mau ambil kisah ke hampa. Hari ini kami tak peduli ke hampa. Susah ke, sengsara ke, azab ke, kami tak mau ambil tahu. Inna nasinakum. Jangan sampai hari itu kena kat kita. Jangan sampai hari itu kena kat kita. Muslimin muslimat, dunia ni kisah dunia. Kisah dunia ni Nabi sebut dekat kita 1400 tahun dulu. Sampai masa dia nak berlaku apa, sampai masa dia nak berlaku apa, sampai masa dia Nabi cerita dah. Kebetulan dengan takdir Allah yang berlaku kat kita ni, hak Nabi cerita tu jadi kisah hidup kita. Berlaku zaman kita hidup. Berlaku tu zaman kita hidup. Kisah tu yang dicerita di Nabi 1400 tahun dulu. Kita pun dengar kisah tu. Dan kisah-kisah tu berlaku satu. Dan dia berlaku depan mata kita. Dan dia berlaku masa kita hidup. Tuan-tuan menyaksikan dan saya menyaksikan. Malam ni kita nak sembahyang hajat. Pasal apa? Nabi dah sebut akan berlaku zaman itu. Apa dah? Al-Haraj. Pembunuhan tanpa sebab. Hari ini kita menyaksikan. Pasal apa kita semua nak kena sembahyang hajat? Pasal apa? Pasal semua orang buat kah? Pasal semua negeri buat kah sembahyang hajat untuk Zahra ni? Almarhumah Zahra ni. Kita pun buat, ikut-ikut buat. Pasal itu kah? Tuan-tuan kena betulkan ni.
Aku buat ni bukan sebab semua orang buat. Dah. Aku buat ni bukan sebab diperintahkan suruh buat. Dah. Aku buat ni sebab apa? Sebab Nabi kata, man la yarham la yurhamu. Nabi kata, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nabi kata, siapa yang tidak ada kasih sayang, maka dia tidak berhak mendapat rahmat Allah. Nabi kata, tidak sempurna iman seseorang kamu jika mana kamu tak sayangkan saudara se-Islam kamu macam kamu kasihkan sayangkan diri kamu. Nabi kata. Tuan-tuan, Nabi sebut lagi dalam hadis lain, siapa yang doakan saudaranya yang lain tanpa dibagi tahu saudara dia tu, doa itu dimakbulkan oleh Allah, dan doa itu kata Nabi berbalik kepadanya semula. Tuan-tuan, saya ada anak, saya ada cucu. Tuan-tuan ada anak dan tuan-tuan ada cucu juga. Dan jika perkara itu berlaku atas anak tuan-tuan dan cucu tuan-tuan, apa yang tuan-tuan akan lakukan? Hari ini, Isyak ni, kita buat semayang hajat untuk almarhumah Zahra itu atas sebab kasih kita dengan saudara muslimah kita, saudara se-Islam kita, kerana ini perintah daripada Allah. Dan jika ia hari ini berlaku ke atas keluarganya, ya Allah, tolong selamatkan juga keluarga kami. Kerana zaman yang disebut oleh Nabi Al-Harsh itu sedang berlaku pembunuhan tanpa sebab. Berlaku pembunuhan sana dan pembunuhan sini tanpa sebab yang munasabah, dan ia sedang berlaku. Dan perkara yang berlaku itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah salah satu daripada tanda hampirnya qiyamah. Nak percaya, tak mau percaya, terpulang. Kerana perkara ini bersangkut paut dengan iman. Mau percaya, tak mau percaya, terpulang. Kerana perkara ini dia bersangkut paut dengan iman kita. Sejauh mana iman kita tentang apa yang disebutkan oleh Allah dan Rasul, sejauh itulah kita akan melaksanakan seluruh perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, Allah sebut, tuan-tuan, dalam Al-Quran, ayat yang saya baca pada awal tadi, demi masa manusia dalam kerugian. Pasal apa rugi? Saya kita ni ghalid, tahu-tahu dah tua. Ghalid, tahu-tahu dah tak larahat. Ghalid. Kita tak buat apa pun. Saya nak masuk 60, saya dah jadi apa? Apa dosa yang saya dah tinggal? Saya nak masuk 60, apa dosa yang saya dah tinggal? Saya dah tinggal mengumpat kah? Saya dah tinggal berkelahi kah?
Saya dah tinggal kata orang ke? Saya dah tinggal putus silaturahim ke? Saya dah tinggal muhung ke? 60 tahun bukan sat tau tuan-tuan, lama. Allah bagi kita masa. Mau berubah ke? Mau berubah tak mau berubah. Besok lagi peringat dekat kita. Walau tara idzal mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Walau tara idzal mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Kita akan tersungkuk di hadapan Tuhan. Pasal apa? Sebab kita ni degil. Kita ada ilmu tuan-tuan, bukan tak tahu kita buat tu. Yang kita buat tu kita tahu berdosa, tapi kita duk gagah buat juga. Buat macam mana? Kita tahu tu berdosa, kita gagah buat ke? Buat macam mana? Kita tahu hasad tu berdosa, gagah buat ke? Kita tahu dengki tu berdosa, gagah buat juga. Kita tahu muhung tu berdosa, gagah buat juga. Apa kita ingat kita tak mati ya? Tuan-tuan, tak mati ya? Apa ingat kita tak mati? Ikutlah tuan-tuan. Kalau dulu tuan-tuan 30 tahun dulu saya mengajak abang halal, haram, wajib, makruh lah. Saya tak abang lah. Hak ni haram ke, wajib ke? Saya tak abang lah. Sebab semua orang tahu. Orang tak tahu ke tuan-tuan tinggal semayang ni berdosa? Tahu. Orang tak tahu ke buka aurat tu berdosa? Tahu. Orang tak tahu ke hasad tu dosa besar? Tahu. Lah saya ajak orang tinggallah. Sudahlah. Kita nak lawan siapa? Kita yang tak mau berhenti ni nak lawan siapa? Nak lawan siapa? Kita tak mau ni nak lawan siapa? Kerana perintah itu adalah perintah daripada Tuhan kita. Dan perintah itu mai daripada kitab yang kita duk beriman, iaitu Al-Quran. Alif Lam Mim dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu Nabi kata. Hadis ni tuan-tuan biasa dengar. Nabi kata akhatan khamsan qabla khamsin. Buat 5 perkara sebelum mai 5 perkara. Masa hidup sebelum mai mati. Allah bagi hidup ni bukan saja-saja. Dalam keluarga kita ramai dah Allah ambil. Bukan kira rumah tuan-tuan. Bukan kira rumah. Mak kita Tuhan ambil lah. Pak kita Tuhan ambil lah. Saya dalam keluarga saya, adik saya Tuhan ambil lah. Kerana ikut umur tuan-tuan, kita tu hari lah tak kira. Allah bagi kita hidup ni tuan-tuan, zaman lah pula, zaman fitnah. Orang kawan ni fitnah kawan ni, kawan ni fitnah kawan ni. Fitnah ni duk main kat mulut dah. Kita ni sampai saya tuan-tuan sampai peringkat bila kita tengok alam ini sampai peringkat tuan-tuan, saya rasa saya tak ada rumah lah. Dunia ni jadi rosak tuan-tuan, daripada peringkat atasnya sampai bawah lah, tak kira orang lah. Sampai saya bertanya dalam diri saya, tak adakah sikit rasa takut dengan Tuhan?
Tak ada ke? Sikit rasa takut dengan Allah Ta'ala. Kita belajar tauhid. Allah ada. Wajib Allah ada. Tak ada siapa boleh sanggah benda ni. Belajar sifat 20 saya. Siapa tak ngaji sifat 20 orang marah. Allah wajib ada, mustahil lawan dia tak ada. Laisa kamitslihi syai'un. Kita buat salah. Kita belajar tuan-tuan, Allah wajib ada, lawan dia tak ada. Dalil dia apa? Ada alami. Baik. Saya bagi contoh macam ni. Ni guru saya ajak dulu. Kita buat salah. Buat salah. Buat benda tak elok di luar rumah. Balik-balik kita tengok kasut pak kita dah. Sebelum tuan-tuan masuk rumah, sebelum saya masuk rumah, sebab baru tengok kasut pak saya, main apa lah mati saya. Tak rasa takut tu. Sebab kita tahu dah, aku masuk ni mesti aku kena tibai dengan pak aku punya. Sebab kita yakin, kita tak nampak pak kita lagi, kita baru tengok kasut pak kita. Aku yakin pak aku ada rumah. Tanda dia apa? Tanda kasut pak aku ada di depan tangga. Kita tu main kecup perut dah tuan-tuan. Kita tahu kena penangan pak kita ni. Dia kira tali pinggang, batang paip semua menghinggap kat badan kita. Saya nak tanya. Kita belajar sifat 20. Tuhan ada. Masa kita mengumpat, bila ada rasa takut dengan Tuhan? Masa kita hasad dengki buat dosa, bila kita rasa takut dengan Tuhan? Kita tahukah kita percaya? Kita tahukah kita beriman? Kita tahukah kita yakin? Tahu Abdullah bin Ubay pun tahu. Tahu Abu Jahal pun tahu. Tahu Abu Lahab pun tahu. Dia tahu Allah ada, tapi dia lawan Allah. Satu hari pak kita janji dengan kita, hang kalau lulus periksa, pak beli ke hang begini beli ke hang iPhone hak mahal. Kita pun balik periksa, bawa kertas periksa tuan-tuan, lulus 8A SPM. Balik rumah nampak kasut pak kita punya suka lah. Pak siap kat aku dah iPhone. Tuan-tuan, masa kita buat baik, Allah janji dah kat kita syurga. Pasal apa kita tak suka buat baik? Kita buat baik rasa terseksa ni pasal apa? Pasal apa kita buat baik ni rasa sengsara? Duk rumah Tuhan ni rasa terseksa sangat. Kita duk peringatkan tentang Allah dan Rasul, tentang syurga dan neraka, rasa terseksa sangat. Pernah tanya dah, aku ni siapa? Siapa aku pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Tuan-tuan, nak tahu kita pandai tak pandai, tunggu masuk laliak. Dalam dunia ni pandai bercakap. Macam saya ni orang kata pandai. Belum pandai tuan-tuan. Bila dikata pandai, saat malaikat bertanya kepada kita, siapa Tuhan kamu? Maka mulut kita petah jawab, Allah Tuhanku. Tapi kalau dalam dunia ni pandai bercakap Quran, hadis, pandai kuliah, pandai berceramah, sampai di liang lahat
Malaikat tanya satu soalan saja. Man rabbuka? Kita pun tak boleh jawab. Mana kita orang pandai. Buat 5 perkara sebelum sampai 5 perkara. Hadis ni hadis masyhur. Hidup sebelum mai mati. Kedua, sihat sebelum mai sakit. Dah masa sihat ni mailah masjid. Duduklah majlis ilmu. Majlis ilmu ni ada apa tuan-tuan? Dia bukan setakat tuan-tuan seronok balik besok tuan-tuan mai lagi, tak guna. Nabi sebut dalam hadis, dalam majlis ilmu ni dia ada 2 benda. Nabi kata, 1 rahmat, 2 sakinah. Dalam kita duduk dalam majlis ilmu ni, kita akan dapat 2 benda. Nabi kata, 1 rahmat, 2 sakinah. Guru saya pesan, han duduk dalam majlis ilmu, walaupun han tak boleh ilmu, dia kata han boleh pahala, tapi kena ingat pahala boleh hilang. Han buat pahala banyak-banyak, pahala boleh hilang. Dia kata hilang macam mana? Han dengki dengan orang, hilang. Han mengumpat orang, hilang. Han buat zalim dengan orang, hilang. Han buat amal ibadat tunjuk dengan orang, hilang pahala. Tapi kau banyak han mengaji, dia kata diri hang makin berubah jadi orang baik. Semakin hari hang mengaji, semakin hang berubah jadi orang baik. Semakin hang mengaji, semakin hang berubah jadi orang baik. Saya tanya diri saya, muslimin muslimat, tanyalah, apa yang dah aku berubah jadi orang baik? Kalau seorang anak, apa aku berubah? Aku pergi mengaji, balik mengaji, pergi mengaji, balik mengaji. Aku hormat tak kat mak dengan pak aku. Sebagai seorang ayah, seorang ibu, kita pergi mengaji, balik mengaji, aku adil tak? Pilih kasih tak dengan anak-anak aku? Sebab Nabi larang mak pak yang pilih kasih dengan anak-anak dia. Aku mengaji, balik mengaji, perangai aku berubah. Aku mengaji tauhid, habis sifat 20, habis khatam 2-3 kitab. Tauhid aku ni macam mana? Aku percaya tak dengan Tuhan? Aku percaya tak Allah bersifat istighna? Saat aku ni susah, saat kita kena uji, saat kita ni tak ada siapa nak tolong kita, saat semua orang tinggalkan kita, sampai masa orang tak peduli kat kita, kita pegang tak yang Allah itu sifatnya istighna? Tuhan aku kaya. Hak kita mengaji sifat 20 ni tuan-tuan, atau kita mensyirikkan Tuhan? Hak kita mengaji fiqh ni, kita faham tak? Bila kata haram, haram. Bila kata tak boleh, tak boleh. Bila kata boleh, boleh. Kita faham ke tak? Kita ikut ke tak? Kita mengaji tasawuf, habis satu kitab, habis satu guru. Kita jadi koi baik tak? Jangan mengaji saya. Tak ada masalah tuan-tuan. Ni bukan 30 tahun dulu dah. 30 tahun saya mengajak tahun 90 tuan-tuan. Teringat Datuk Mufti Kedah. Masa saya ambil tauliah Kedah, Datuk Mufti tanya, mengajak tahun bila? Saya kata tahun 90. Lama kita.
Tahu dulu lain tuan-tuan, la lain. Anak dulu, anak la lain. Anak dulu dia tak berani lawan kita. Anak la dia lawan kita. Dia lawan kita tu dengan pengetahuan dia. Dia tahu dia lawan mak dia, dia lawan pak dia. Dia tahu berdosa, tapi dia lawan juga. Anak dulu dah. Zaman berbeza tuan-tuan. Ketiga, masa lapang kamu sebelum datang masa sibuk. Masa kita buat apa? Keempat, masa muda kita sebelum datang masa tua. Macam saya tak boleh tuan-tuan nak lagi tua dah, saya tak ada ni, tak masuk yang ni. Cuma masa muda ni besok Tuhan tanya. Yang kelima, masa kamu kaya sebelum mai datang miskin. Dan Nabi sebut pada hadis yang lain, tidak akan berganjak dua kaki anak Adam. Tuan-tuan, nak jadi baik yang susah. Bila kita mula nak jadi baik, mai ujian. Kita mula nak jadi baik kan. Saya cerita saya. Kan? Saya cerita tentang diri saya. Bila kita usaha nak jadi baik, kita tak mau marah, kita tak mau kedekut dengan orang lah. Kita nak maafkan semua kesalahan orang lah. Kita tak mau benci dengan orang lah. Sebab kita tahu kita nak mati dah. Kita tak mau dosa-dosa tu kita buat masuk dalam liang. Tapi saat kita mula nak jadi baik itulah mai ujian, kawan-kawan ujian. Sampai kita pun tak kuat tuan-tuan. Kita jadi tak kuat. Satu je pegangan kita untuk kita terus kuat. Kita kena selalu kata kat diri kita, aku ada Allah. Kita kena selalu cakap macam tu. Aku ada Allah. Aku tak mau kehidupan akhirat aku dalam keadaan yang sengsara. Dalam dunia ni kita ada rumah, sampai sana kita tak ada apa. Dalam dunia ni kita ada kereta, sampai sana tak ada apa. Semua orang tinggalkan kita. Kita tak mau macam tu. Nabi SAW bersabda, tidak akan berganjak dua kaki anak Adam sehingga selesai ditanya atas dia 4 perkara. Pertama, tanya pasal umur dia. Kat mana kita habiskan umur kita? 60 tahun ni hang buat apa? 60 tahun ni hang buat apa? Tuan-tuan, kita lupa apa kita buat, Tuhan tak lupa apa kita buat. 2, Allah tanya pasal ilmu kita. Hang tahu banyak, hang buat apa? Ni tuan-tuan saya menangis tuan. Hang tahu banyak, hang buat apa? Pasal apa hang buat dosa dalam keadaan hang tahu? Pasal apa hang tak percaya dengan Tuhan padahal hang tahu benda tu? Kita pulun tuan-tuan mengaji kitab tuan-tuan, mengaji kitab tauhid ni. Daripada Ummul Barahin lagi. Risalah tauhid, Bidayatul Hidayah, Faridah Faraid. Pada kitab Faridatul Faraid kan. Kitab Aqidatun Najin. Naik lagi. Tapi cuma kita nak jadi alim ya. Hak kita mengaji itu tak jadi apa kat kita. Biar Allah mai kat kita masalah mana tauhid kita. Bila Allah mai kepada kita, Allah mai kat kita ujian mana tauhid kita. Bila Allah mai kepada kita
sesuatu bencana, mana tauhid kita? Mana perkataan kita? Ufawwidu amri ila Allah. Mana iman kita? Itu saya cakap dengan isteri saya. Dalam dunia ni, Allah uji kita dengan dunia. Kita rasa lemah. Macam mana Dajjal besok dia zahir, kita selamat. Tu saya cakap kat masjid-masjid, raya korban baru ni, daging pun kita tak boleh nak ni. Orang ni balih orang ni sikit, orang ni balih orang ni sikit. Kita tak tahu haram ke balih orang. Daging tu bukan kita punya, tapi kita balih orang punya. Kita tak tahu dosa ke? Kita nak selamat Dajjal macam mana? Allah mai bagi kat kita daging lembu yang segar ni pun kita tak boleh dah lepas. Boleh selamat ke? Ni nak abang ni. Hak yang kita balas daging orang tiap-tiap raya korban ni, kita nak minta maaf dengan jawab. Kita nak minta halal dengan jawab. Tak ada ke rasa berdosa dalam hati ni? Tak ada ke? Tak ada ke rasa berdosa dalam hati ni? Tak ada ke rasa berdosa dalam hati ni? Tak ada ke rasa? Kita mengaji tauhid, Allah bersifat dengan besar. Allah ni tengok aku. Tak ada ke? Mana sifat 20 kita? Mana sifat 20 kita? Kita mengaji itu mana sifat 20 kita? Tak ada. Tuhan tanya nanti, mana ilmu hang? 3 orang tanya pasal retak kita. Kita buat apa? Kita belanja tang mana? Keempat Allah tanya pasal tubuh badan kita. Tubuh badan kita ni kita buat apa? Tentang masa ni dia pi, dia tak main dah. Muda, dia pi, dia tak main dah. Tak boleh patah balik. Supaya kita ni tak jadi orang rugi, perkemahkan 3 perkara dalam diri kita. Habis ni saya tutup. Guru saya pun pesan, dia kata mengaji, dia kata jangan lama-lama. Pertama, supaya kita tak jadi orang rugi, supaya kita ni tadi terus di dalam rahmat Allah. Pertama, perkemahkan iman dan ilmu. Perkemah iman kita. Nak tahu iman kita kemah, kata ulama, dia terbit pada iman ni berapa benda. Pertama, takwa. Kedua, warak. Warak ni apa? Dia berhati-hati apa dia nak buat. Ketiga, terbit pada iman ni haya, malu dengan Tuhan. Aku susah cari dia, aku lapar cari dia, aku sakit cari dia. Bila tak ada apa-apa, aku lupa dia. Tak ada pasal, kita lari pada Tuhan. Bila kita ada duit, kita ingat kita duit tu kita punya. Bila Allah tarik duit, baru kita tahu yang duit tu Allah bagi kat kita. Terbit pada iman ni, iaitu yakin yang sungguh kuat. Terbit pada iman ni tadi istiqamah. Dan ilmu ni tuan-tuan, bina diri kita, keluarga kita dengan ilmu. Ilmu ni kata ulama, awal mengaji bodoh, akhir mengaji pun bodoh.
Siapa yang awal mengaji dia rasa bodoh, akhir mengaji dia rasa pandai, maka ulama kata dia bukan orang alim. Awal mengaji bodoh, akhir mengaji pun dia rasa bodoh. Bila kita tak tahu, sebelum kita tahu tuan-tuan, kita rasa aku bodoh. Lama kita mengaji, kita akan rasa bodohnya aku. Pasal apa? Dari dulu lagi aku tak tahu benda ni. Bodohnya aku. Pasal apa? Dari dulu aku tak boleh dekat dengan Tuhan. Bodohnya aku. Pasal apa? Dari dulu kalau aku sedar awal lah, aku akan perbetulkan kesalahan aku. Bodohnya aku. Ni orang alim. Betul ulama kata, nak tengok orang alim bukan tengok pada ilmu dah, tengok pada akhlak dah. Nak tengok orang alim bukan tengok pada ilmu dah. Kata ulama, bila tengok wajah dia, hampa boleh dekat dengan Tuhan. Ni tanda orang alim. Bina keluarga kita, diri kita dengan ilmu. Dulu sebelum kita mengaji, kita malu orang tahu kita tak tahu. Kita malu dengan orang, takut orang tahu kita tak tahu. Saya tak tahu baca Quran, malu nak belajar Quran. Saya tak tahu baca Fatihah. Saya pernah jumpa tuan-tuan umur 50 tak reti baca Fatihah, menangis atas bahu saya. Saya mesti duk ingat lagi sampai lah. Ustaz, saya tak pandai baca Fatihah, Ustaz. Zaman muda saya dulu, saya buat street dakwah tuan-tuan. Orang lah buat, saya buat lah tahun 80 dulu. Saya buat dulu dah. Mana saya buat? Dorong haji tek masa tu. Awal lah saya buat. Dah kita dah tua, bagi orang muda buat lah. Saya jumpa macam-macam tuan-tuan. Orang yang umur 50 tahun tak boleh baca Quran, mai jumpa kita. Orang yang penuh tatu di badan, mai jumpa kita. Ustaz, tolong bimbing saya. Orang yang tatunya penuh lah boleh baca Quran lebih fasih daripada orang yang tidak ada tatu. Tuan-tuan, hidayah ni milik Tuhan. Kebaikan ni milik Allah. Dulu semasa kita tak tahu, kita malu dengan orang, betul tak? Kita malu takut orang tak tahu, orang tahu kita tak tahu. Lama kita kuih mengaji, lama kita mengaji. Perasaan malu tu masih ada kat kita. Malu apa tuan-tuan? Kita malu dengan Tuhan kita yang maha mengetahui. Rupanya orang pandang aku ni segak, bijak, soleh. Rupanya Tuhan tak pandang sama aku. Orang pandang aku ni baik, elok. Rupanya Tuhan tak pandang sama aku. Tuan-tuan, saya kenal diri saya. Tuan-tuan kenal diri tuan-tuan. Hari ni tuan-tuan tengok saya pakai serban putih, jubah putih, bercakap elok lah. Tuan-tuan kata saya orang baik. Saya kenal diri saya. Saya buat apa dekat rumah, saya aja tahu. Dan siapa lagi yang tahu masa saya kat rumah? Allah Ta'ala. Saya boleh tipu tuan-tuan. Saya boleh tipu tuan-tuan. Sampai orang kata Ustaz Ahmad Rizam ni dia tipu orang ngayak mata dia. Saya bercakap dengan isteri saya dan anak-anak saya. Dan jika apa yang aku tahu ni, hampa tahu apa yang aku tahu, hampa rasa apa yang aku rasa, apa akan menangis banyak daripada aku ni? Kemarin dekat masjid Raudah saya bagi tahu tuan.
Kita hak geng-geng badminton ni main badminton. Zaman muda kita dulu. Pasal nak kita betting ayak, betting shuttle. Jangan lupa tuan-tuan. Betting ni judi tuan-tuan. Judi ni dosa besar. Berapa tahun kita main badminton? Tuan-tuan, Allah lupa tak dosa tu? Kita lupa kan tuan-tuan? Tuhan tak lupa dosa main badminton kita. Berapa tahun tuan-tuan? 20 tahun. 20 tahun kita buat dosa besar dan kita tak pernah menangis selama 20 tahun atas dosa yang kita buat, atas kesalahan yang kita buat. Tunggu Allah lempak kita dalam api neraka Tuhan. Kita jangan nak buat ringan dengan Tuhan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kedua, kita bina amal soleh untuk diri kita dan keluarga kita. Kita ajak isteri kita, anak-anak buat baik. Ajak semua buat baik. Apa yang kita tahu, kita beritahu ke anak kita, ke isteri kita. Contoh dia apa? Saya tinggal kat tuan-tuan. Mana tahu kot lepas ni saya tak main dah masjid tuan-tuan. Tuan-tuan pun dengar tahu sama Liza mati ya. Baik kita tengok lah. Tok guru kita, orang alim lah, ramai hak sakit. Allah ambil satu. Saya ni bukan orang alim. Saya tak pandai. Saya ni orang jahat tuan-tuan. Lepas tu tiap kali doa, saya minta semua orang tolong doakan saya. Saya boleh jadi orang baik. Saya nak mati sebagai orang baik. Sebab kita buat salah banyak. Salah kita dengan Tuhan. Salah kita dengan mak pak kita. Salah kita dengan anak isteri kita. Salah kita dengan kawan kita. Saya pun tak tahu saya duduk mana besok. Salah dengan mak pak ni pun saya pun baik sangka ya. Baik sangka ya tuan-tuan. Mak saya kecil hati dengan saya ke tak tahu. Masa pak saya hidup, tuan-tuan kenal pak saya kot, Almarhum Ustaz Ghazali Hasbullah. Dia cukup cengik. Masa almarhum ni hidup, saya pernah kecil hati dengan dia, tak tahu. Saya perasan satu lah. Bila saya jadi pak, bila saya jadi Tok Wan, kita bila kecil hati, kita pendam. Kita tak abang dengan anak kita. Kita simpan. Kita bila kecil hati, kita tak bercakap dengan anak kita. Kita sembang dengan siapa tuan-tuan? Kita sembang dengan bini kita. Masa tu saya perasan, kalau aku pun buat macam ni, pak aku pun dia pun buat sama benda yang aku buat. Saya pun pendam tuan-tuan. Dan saya bercakap dengan rumah saya. Takkan abah saya dia tak pendam. Satu persoalan saya. Masa dia meninggal dulu, dia dah tak maafkan dosa saya. Yang dia pendam. Kalau dia tak ampunkan dosa saya, hebat tak mana. Tuan-tuan, saya ahli neraka. Hebatlah tak mana kita dalam dunia. Kita tetap ahli neraka tuan-tuan. Kita pun buat macam tu. Takkan pak kita buat macam lain. Kita pun buat macam tu. Kita simpan, kita pendam. Kalau kita buat macam tu, pak kita tak buat macam tu. Kita sembahyang banyak macam mana pun, ilmu kita hebat tak mana. Nabi kata, antara seksa yang disegerakan dalam kubur, satu, seksa anak yang neraka, dua, orang tinggal sembahyang. Kita buat sembahyang, buat tak lepas. Umur 60 tahun, nak dapat sembahyang awal waktu pun tak. Sakit dekat hospital, tak sembahyang. Masuk syurga macam mana?
Masuk syurga macam mana? Ha? Sakit pun tinggal sembahyang. Nak masuk syurga macam mana? Baik. Kita bina keluarga kita dengan masalah. Malam ni saya tinggal satu benda kat tuan-tuan. Malam ni besok pagi bangun tidur. Ni Nabi sebut dalam hadis. Tuan-tuan tengok hadis ni dalam kitab Al-Azkar. Dia dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Bangun tidur, baca tahlil lepas sembahyang. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali ya. Nabi kata, siapa bangun tidur baca tahlil, lalu Allah ampunkan dosa dia walaupun sebanyak buih di laut. Pasal apa kena baca? Pasal apa aku kena baca? Sebab aku banyak dosa. Pasal apa aku kena baca? Sebab aku banyak dosa. Tapi kalau kita rasa kita tak ada dosa, jangan baca. Kalau kita rasa kita orang soleh, jangan baca. Kalau kita rasa kita mati boleh husnul khatimah, jangan baca. Tapi kalau kita rasa kita orang yang dosanya banyak dan kita terlupa untuk minta ampun dengan Allah atas kesilapan kita, besok pagi bangun baca. Yang terakhir, bina akhlak yang baik dalam hidup. Kita bina akhlak yang baik. Jaga akhlak kita. Sebab zaman ini akhlak sudah terangkat. Masyarakat sudah tidak ada akhlak. Di antara kita sudah tidak ada kasih sayang. Di antara keluarga sudah tidak ada akhlaknya. Mak dengan ayah dah tak macam dulu. Anak-anak dengan mak ayah tak macam dulu. Adik-beradik tak macam dulu. Kita tak diikat dengan akhlak yang baik. Bina semula akhlak yang baik dalam keluarga kita. Nanti dia akan pergi kepada masyarakat yang lebih besar. Di kalangan keluarga kita dibina dengan akhlak yang baik, dengan kasih sayang yang baik, dengan akhlak yang cukup baik, maka insya-Allah masyarakat setempat akan jadi baik. Binalah akhlak yang baik daripada isteri kita, anak-anak kita. Saya teringat wasiat Luqmanul Hakim. Dia kata kalau hang nak ubah orang, hang ubah diri hang. Kalau kita nak isteri kita baik, kita jadilah suami yang baik. Kalau kita nak anak-anak kita baik, kita belajarlah jadi pak, jadi ayah yang baik. Kalau kita mau menantu kita menantu hak elok, kita jadilah pak mentua, mak mentua yang elok. InsyaAllah kita akan dapat benda tu tuan-tuan. Kita bagi kasih sayang pada orang lain, InsyaAllah kita dapat kasih sayang tu semula. Percayalah, kerana ni Nabi tunjuk kat kita. Pasal apa? Sampai hari ini saya sayangkan Nabi dan tuan-tuan sayangkan Nabi. Sebab Nabi pernah bagi kasih sayang kat kita semasa Nabi hidup. Betul sampai hari ini semua orang sayang kat Nabi. Percayalah tuan-tuan, kalau kita berkawan dengan orang baik, hidup kita berkawan dengan orang baik, nanti mati kita pun berkawan dengan orang baik. Percayalah. Sebab Nabi tunjuk kat kita. Siapa dia? Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar masa hidup dia berkawan dengan Nabi. Lah mati pun berkawan dengan Nabi. Sebelah kubur Nabi. Belajarlah berkawan dengan orang baik. Tak rugi kita tinggalkan kawan-kawan kita yang tidak baik dan kita gantikan dengan sahabat yang baik. Nanti masa kita mati, sebelah kita pun orang baik. Perlukah sebelah kita orang baik? Ada satu syafaat, nama syafaatul muslimin. Mudah-mudahan kubur sebelah kita tu orang soleh, kita pun mudah-mudahan dapat syafaat besok di alamil barzakh. Muslimin muslimat yang saya kasih sekian, setakat ini saja pertemuan saya dengan tuan-tuan. Saya minta ampun, minta maaf sebab saya tak pandai. Tuan-tuan nak boleh ilmu kat saya, tak boleh apa. Nak boleh hukum itu hukum ni, saya tak tahu. Saya bukan orang pandai, saya orang bodoh tuan-tuan. Ya, saya tak reti apa. Ini yang saya boleh sampaikan untuk peringatan diri saya sendiri dan anak isteri saya, supaya kami
mendapat hidayah dan taufik untuk jadi orang baik pada sisi Tuhan. Dan kami nak balik jumpa Tuhan dalam keadaan yang baik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan majlis kami pada malam ini menjadi asbab kami mendapat rahmat-Mu ya Allah. Kami mendapat keredaan-Mu ya Allah. Kami mendapat sedikit daripada kasih sayang-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan atas kami hidayah dan taufik-Mu ya Allah dalam melaksanakan kebaikan dan meninggalkan kejahatan. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat kami lalai, maka tolong ingatkan kami ya Allah. Saat kami jauh dengan Engkau, maka tolonglah peringat kami untuk kami kembali semula kepada Engkau ya Allah. Saat kami tergelincir kaki kami pada jalan Engkau ya Allah, tolong pimpin kami semula untuk berdiri pada jalan Engkau yang lurus. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat kami tergerak untuk melakukan kejahatan dan kemaksiatan, tolong kurniakan atas kami hidayah agar kami berhenti dan tidak terus melakukan kejahatan dan dosa tersebut ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolong kurniakan atas kami husnul khatimah, atas isteri kami husnul khatimah, dua ibu bapa kami husnul khatimah, anak menantu kami husnul khatimah, cucu kami husnul khatimah, kerana kami berharap agar kami dapat dihimpunkan dalam syurga yang sama besok di yaumil akhirah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolong dengarkan doa kami, tolong dengarkan permintaan kami. Ya mujibas sa'ilin, ya mujibas sa'ilin, ya mujibas sa'ilin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.